Assalamualaikum, saya Faika Alisha binti Babasyah, Kru TV Gona SK Gona Kemarang Terengganu. Pada hari ini, sekolah kami mengadakan majlis pelajaran Jom Pakai Topi Keledar. Jom saksikan. Bonceng ayah dia dan memakai topi keledar. Cuba angkat tangan, siapa tadi pakai topi keledar setelah? Disebabkan oleh kecederaan di kepala ini membuktikan betapa pentingnya memakai topi keledar yang berkualiti dan sesuai dengan saiz kepala kita. Topi keledar bukan hanya sebagai aksesori tetapi sebagai pelindung utama yang mampu untuk mengurangkan impak kecederaan yang sangat teruk apabila berlaku kemalangan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya dengan ini merasmikan kempen memakai topi keledar peringkat sekolah. Assalamualaikum Tuan, apakah harapan Tuan pada program hari ini? Waalaikumsalam. Hasrat saya dan harapan saya agar murid-murid serta ibu bapa sentiasa mematuhi peraturan jalan raya dan sentiasa memakai topi keledar dan dapat meningkatkan keselamatan jalan raya. Sekian saja episod untuk kali ini. Kita berjumpa lagi di episod akan datang. Bye!